Pas aku start motor, aku pecuk dia pergi kan. Memang tak aku kasi Chan. Gentle lah tu. Ya weh, lepas tu kau dengar dulu. Lepas tu dia kejar aku, kau tahu. Dia kejar lah naik kereta. Lepas tu Aiman main kat belakang cikgu, tak buat kerja pun. Kaki repot Aiman buat siap. kerja, Aiman. Buat kerja. Tak relax saya dia kaki repot. Dia cikgu cakap buat kerja masing-masing kan. Yang kau kecoh lah. Dia Kenapa? Mekak lah kau pendek. Alah, daripada kau dah dahi jendol, muka macam lelaki. Aku jadi jendul, aku ada kacau ke bapak kau? Ada kan? Tak payah kau nak main bapak ni. Kenapa tu? Meh kau nak fight dengan aku? Yang takut dengan kau. Yang tak takut lah. Sekarang kau main bapak aku tau. Pendek. Alah, pada kau tu dah dahi jendol, muka macam lelaki. Alah, kau kalau... Cukup lah! Apa kamu ni, Aiman? Tak malu ke gaduh dengan perempuan? Ha? Sudah-sudahlah tu! Hei. Kamu jangan sampai saya call mak bapak kamu, Elok sikit. Syira okey? Syira nangis ke? Alah, Syira okey tak ni? Cikgu, Syira nangis. Jangan cikgu, padahal dia cik saya dulu tadi. Apa nak nangis? Dah lah tu. Orang ni dah kena apa gaduh-gaduh. Aku cakap kau pendek je kan? Pagi-pagi ni.